Okey guys, so hari ni aku nak bawa korang nasi ayam legend dekat KL. Nasi ayam Abang Mak Syah. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Okey pakcik, nasi ayam kat sini berapa ringgit satu? Okey, untuk yang biasa punya RM7. RM7. Okey, Ya. buatkan saya satu yang paling special punya. Boleh? Okey, boleh. Mantap. Okey, dia pakai ayam apa ni pakcik? Ayam ni kita marinate dulu. Okey. Lepas tu kita salutkan dengan madu. Special eh? Special. Wow, okey. Lepas tu baru kita goreng lah. Baik, pakcik kasih buat pakcik. Tak sabar saya nak makan ni. Pakcik dah berapa tahun dah pakcik berniaga nasi ayam ni pakcik? Saya nasi ayam ni dah 10 tahun. Tapi saya dah bidang masakan dah 30 tahun. 30 tahun eh? Ya, ya. Legend ni guys. Okey pakcik, so dalam nasi ayam ni portion dia dapat apa lagi pakcik? Okey, dalam nasi ayam ni kita bagi satu sos. Sos. Ini ni- semua resepi sendiri ya pakcik eh? Ya. Sos ni lebih kurang macam orang kata apa? Chinese punya. Chinese punya. Mantap. Okey, lepas tu yang ni ada kicap. kicap. Yang Sup. ni sup. Ni pakai sup apa ni pakcik? Kita pakai sup ayam. Sup ayam lah. Ya, sup ayam. Mantap. Macam ni portion berapa ringgit? Yang ni RM7. Okey pakcik, so saya nak tanya, selain nasi ayam ni pakcik ada jual apa lagi? Okey, untuk di restoran ni kita ada jual nasi ayam dan juga ada cendol. Cendol. Cendol lah, cendol Ya. durian semua ada lah. Cendol durian. Mantap. Buat saya cendol satu eh. Okey pakcik, so kalau kita nak datang kedai pakcik ni, nak cari apa ni pakcik? Datang saja ke restoran cendol durian Mak Syah dan nasi ayam di Tanjung Minyak. Dah bermula jam 10 pagi sampai 7 petang. Setiap hari buka pakcik? Setiap hari. Mantap. Okey, macam gerun tak gerun? Pakcik, kalau macam ni pakcik, gerun. Saya makan dulu eh. Okey. Terima kasih.